Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Soalan nombor 1, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Hadun Serting kenaikan taraf air di Negeri Sembilan 2025. Datuk Yang Dipertua, Kerajaan Negeri melalui Sains sentiasa komited dalam memastikan perkhidmatan bekalan air yang berkualiti, stabil dan mampan dalam dinikmati oleh semua pengguna di seluruh Negeri Sembilan termasuk kawasan luar bandar. Penaik tarafan dan penambahbaikan yang sedang serta dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, projek pembinaan loji rawatan air baru. Pertama, loji rawatan air Ngoi-Ngoi Fasa 2 berkapasiti 150 juta liter sehari dan loji rawatan air Kampung Barisan Fasa 1 berkapasiti 150 juta liter sehari sedang dibangunkan bagi meningkatkan kapasiti bekalan air Sarawak untuk menampung keperluan kawasan Seremban dan Port Dickson. Projek ini akan memastikan tekanan air dan kapasiti agihan di kawasan berkenaan dapat ditingkatkan secara berperingkat. Keduanya, program pengurangan air tidak berhasil non-revenue water, pelaksanaan program Active Leakage Detection ALD, pembinaan District Metering Zone DMZ serta penggantian paip lama secara berperingkat sedang giat dilaksanakan bagi mengurangkan kadar NRW yang kini menjadi antara punca gangguan bekalan. Usaha ini turut disokong oleh penggunaan sistem telemetri bagi pemantauan tekanan air dan aliran secara maya. Naik taraf infrastruktur agihan. Ketiga, menaik taraf infrastruktur agihan dan tangki simpanan air. Beberapa tangki dan rumah pam akan dinaik taraf bagi meningkatkan keupayaan sistem agihan, khususnya di kawasan berbukit dan luar bandar yang sering mengalami tekanan rendah. Penambahan tangki simpanan baru juga dirancang di kawasan kritikal bagi menambah reserve bekalan. Kenaikan tarif air yang dilaksanakan adalah bagi memastikan kesinambungan pelaburan dalam projek-projek penaik tarafan ini serta bagi menampung kos operasi dan penyelenggaraan yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun, Kerajaan Negeri telah memastikan kadar tarif air bagi kumpulan B40 dan pengguna domestik berpendapatan rendah masih kekal antara terendah di Malaysia. Langkah-langkah penaik tarafan yang dilaksanakan ini jangka dapat meningkatkan tahap kepuasan pengguna melalui penambahbaikan kualiti bekalan air, pengurangan gangguan serta pengurusan sistem yang lebih cekap dan telus. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan, Datuk Yang Dipertua. Okay. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Setakat pagi ini, daripada jam 7 hingga 11, kejadian paip pecah di 11 tempat. Tampin 2, PD 2, Jempol 2, Kuala Pilah 1, Seremban 1 dan juga Rembau 1. Ini ada dalam iSign lah. Antara permasalahan yang berlaku pada hari ini, permasalahan paip pecah di merata tempat di seluruh Negeri Sembilan. Seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Muhammad Sikamat sebentar tadi, iaitu penaik tarafan ini terbabit juga tentang penggantian semula paip-paip lama dan sebagainya. Harapan saya agar perkara ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin kerana permasalahan paip bocor ini di mana-mana berlaku dan juga dia akan menyebabkan kepada pengguna tidak berpuas hati dengan apa yang ada pada ketika ini. Terima kasih. Semalam saya dah panjang lebar menyebut setiap daerah yang akan terlibat dalam penggantian paip-paip lama, khususnya AC kepada steel. Ini antara perkara yang harus diberi perhatian oleh semua adun-adun kerana ini akan melibatkan kawasan mereka dan mungkin akan menyebabkan gangguan kepada lalu lintas pada tahun hadapan. Jadi saya berharap bahawa kerja terpaksa kita laksanakan kerana kita telah lama menantikan peruntukan bagi penggantian paip ini sejak sekian lama dan kita tahu dengan jumlah yang agak panjang ini dengan kerja daripada pihak Sains, Petera, PAAP dan juga pihak berkepentingan, saya yakin bahawa ini akan memberikan satu manfaat besar bagi mengurangkan NRW yang berlaku di Negeri Sembilan ini dan akan membantu meningkatkan capaian kita kepada penduduk khususnya di luar bandar. Dan kita juga mengadakan perbincangan dengan Petera dan juga Felda bagi memastikan penggantian paip di kawasan-kawasan Felda dapat kita laksanakan daripada masa ke semasa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.